Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Wanis Machinery Channel. Okey, untuk review kali ni saya nak review satu produk daripada brand Packer. So yang ini adalah salah satu dia punya vacuum wet and dry cleaner. So yang ni korang boleh guna dalam dua cara penggunaan, iaitu dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan kering. Dan yang ini boleh jadi satu blower juga. Untuk vacuum wet and dry daripada Packer ni, yang ini tidak didatangkan sekali dengan bateri. So untuk kalau bateri dia korang nak beli, kena beli asing lah. So untuk yang ini, bateri dia dalam 21 voltage 5.0 Ah. Korang kena cari bateri yang macam tu. Dan dia punya jenis pin yang 2 pin. Okay, nanti saya akan tunjuk. Okay, pertama sekali ini adalah dia punya vacuum wet and dry. Yang ini berkapasiti 4 liter. So untuk vacuum wet and dry ni, saya akan tunjukkan dekat korang apa je bahagian-bahagian yang ada dekat sini lah. So untuk pertama sekali, mesti ada dia punya handle kat sini. So dia punya handle comfy lah kalau nak pegang. And then dekat sini kalau korang nampak, yang ini ada satu tempat untuk menyimpan dia punya bateri. Okay, yang ini adalah penutup dia. So in case kalau korang guna dia dalam keadaan yang basah, so takkan termasuk air dalam dia punya kawasan tempat bateri lah. So korang boleh tengok kat sini, untuk dia punya pin bateri, dia ada 2 pin. So korang kena cari mana-mana jenis bateri yang boleh masuk, janji 2 pin lah. Okey, untuk dekat sebelah sini dia ada switch on dengan off. Okey, ada 1 dan 2. So yang ni ada semacam lampu untuk dia punya bateri. Dan kalau korang tengok dekat sini ada untuk dia punya hose. Okey, untuk hose ni korang boleh cabut lah, sebab korang boleh pakai either one ada kat sini ataupun dekat sini. So untuk panjang hose dia lebih kurang dalam 2 meter lah kalau korang renggangkan macam ni. So yang ni adalah dia punya jenis tube. So yang ini adalah inlet, yang ini adalah outlet. Untuk tempat penyimpanan, korang boleh simpan dekat sini untuk dia punya hose. So sangat senang lah. Dia dah ada tempat menyimpan macam ni. Lagi satu yang memudahkan dia, sebab dia ada macam satu gelung macam ni. Okay, dekat bahagian sini pun ada. So memang khas letak untuk dia punya hose. So kita nak beralih dekat dia punya tank. Okay, untuk tank dia adalah 4 liter penuh yang korang boleh isi air dia lah. So dekat sini tempat buka ada kat sini, depan dan belakang. Yang ni dia punya buckle. Okay, korang tarik je. Okay, ni korang lepaskan dulu, korang tarik je macam ni. Okay, first yang korang akan nampak dekat sebelah sini. Okay, dekat sebelah sini dia ada satu filter bag. Yang ni kalau korang pakai untuk vacuum kering, korang kena pakai filter bag ni. Okey, macam mana kalau korang nak pakai yang basah pula? Okey, kalau pakai yang basah, korang kena buka bahagian sini. Okey, yang ni korang pusingkan saja dan dia boleh buka lah. Okey, dia nut macam ni. Okey, keempat-empat nut ni korang boleh buka. Dan korang tarik. Okey, so komponen ni korang tak payah pakai kalau korang nak pakai vacuum yang basah. So hanya menggunakan yang ni je lah, masuk macam biasa. Okay, untuk filter bag ni memang korang akan dapat satu je. Okay, dekat dalam ni dia ada satu, yang ini adalah manual book. Nak tunjuk sikit lah. Okay, yang ini adalah dia punya instruction apa semua. Dan yang ini adalah komponen-komponen dekat dalam dia, yang korang boleh refer lah kalau korang tak tahu. Vacuum ni boleh memudahkan korang dengan cara dia akan bagi korang 4 roda macam ni, yang korang boleh pasang dekat bahagian belakang. Okey, bawah ni. Okey, korang nampak bulat ni, korang pasang just tolak je. Dan dia bagi satu tali macam ni. Okey, ini tali untuk sandang lah kalau korang nak bawa pergi mana-mana, ataupun korang nak tarik dia bawa masuk bilik, office ke. So tali sandang ni kat mana korang nak ikat dia ataupun letak dia, okey, korang boleh letak kat sini, kiri dan kanan. Okey, kita nak pergi tengok untuk dia punya tank pula. Okey, tank dia sebesar 4 liter. Air yang korang boleh masukkan dalam ni, so dia agak besar jugalah. Yang ni kan sesuai lah kalau korang nak pakai dekat rumah, dekat office yang kecil. Kalau industri besar memang tak sesuai, korang kena cari lagi besar. Okey, untuk belah sini pula dia ada satu tempat penyimpan. Untuk yang ni dia punya hose, yang ini dia punya nozzle. So nozzle jenis yang macam ni. Lagi sebelah
So dia ada satu corong yang macam ni. Okay, so ini adalah beberapa dia punya accessories yang korang akan dapat sekali. So ini adalah beberapa untuk dia punya accessories yang korang akan dapat lah. Ada bag filter, ada nozzle jenis corong, jenis yang vacuum, and then dia punya 4 roda, dia punya satu tali sandang, hose dia, dan buku manual. Okay, macam saya cakap tadi, yang ini dia jenis yang solo, tak ada bateri. Macam mana pula dengan dia punya bateri? Okay, kalau dia punya bateri, kita pun ada dekat kedai ni. Okay, jenis bateri dia adalah yang macam ni, 5.0 Ah 21 voltage. Yang paling penting, korang kena tengok dia punya pin kat sini. Okay, pin ada 2 kat sini. So, dia sejajar dengan korang punya vacuum. Yang ni L-ion battery, dan kat sini bateri dia ada indikator kalau korang nak tengok dia dah habis ataupun dia dah penuh lah. Untuk sekarang ni kita nak try pasang untuk dia punya roda. Dia punya roda. Okey, roda dia tak kisahlah mana-mana korang pasang tu, korang tekan je. Macam tu. Okay, kalau korang tengok tank ni kan, yang ni jenis plastik tapi padu. Dia bukan plastik yang senang-senang ataupun dia jenis yang lembut-lembut tu. Yang ni memang padu lah. Yang ni kita nak pasang balik untuk dia punya filter. Pasang. Okay, dah. So, dia takkan tertanggal. Masuk je. Sama ada korang nak pegang macam ni boleh. Tak ada berat sangat lah. Ini bawah 3 kilo. Ataupun korang nak pakai macam ni kan. Okay. Yang macam korang tengok kat sini, dia ada anak panah masuk ke dalam. Kalau sebelah sini, dia anak panah keluar. So yang keluar ni adalah untuk blower. So manakala untuk yang masuk dalam ni adalah vacuum. Okay, ini contoh dia. Kalau korang nak pakai vacuum, korang ambil yang ada benda ni. Ini ada dekat sini. Okay, yang ni tak keluar. So yang ini dia akan jadi satu bag. Okay, sekarang ni saya nak cuba untuk pakai dia punya vacuum lah. So ni masukkan ikut pin dia. Okay, bateri ada lagi. Dan yang ni saya pakai untuk speed yang pertama saja. Kita nak tengok untuk dia punya sedutan. Yang kedua. Dia lagi kuat daripada yang tadi. Ini kita nak tukar untuk dia punya blow. Kalau blow sebelah sini. Okay, ini masuk macam biasa. Okay, kita nak blow. Contohlah kita nak blow plastik tadi. Kita pakai speed yang pertama. Dia slow je sebab speed yang pertama. Okay, speed yang kedua. Okey, macam mana korang dah tengok video tadi. So yang tu salah sedikit penjelasan tentang vacuum ni lah. So yang ini kalau korang rasa korang nak dapatkan, nanti saya akan sertakan link beg kuning dekat bawah. Untuk harga dia yang ni adalah di bawah rata-rata ataupun affordable untuk korang lah. Nak cakap murah sangat pun tak, mahal sangat pun tak. Okey, itu saja daripada saya review kali ni. Okey, semoga bermanfaat untuk korang. Ada apa-apa komen ataupun nak tanya, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni pada kawan-kawan ke sanak saudara untuk lebih banyak views. Dan saya akan kembali lagi di next video, akan datang dengan video yang menarik. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.